Adakah ibu tunggal wajib tinggal bersama ibu bapa ataupun boleh tinggal sendiri dengan anak-anak tapi berada jauh lain negeri, negara dari ibu bapanya? Anaknya masih kecil di bawah umur 12 tahun. Apa yang dapat saya katakan ialah setiap situasi ada keadaan dia. Setiap orang ada hukum dia. Tidak dinafikan kalau dia tinggal dekat dengan ibu bapa kerana dia seorang ibu tunggal, anak-anak masih kecil. Kalau anak-anak dah besar, maka di situ tak timbul isu sama sekali sebab anak-anak dah besar. Yang ni anak-anak itulah yang akan jaga dia. Anak-anak itulah wali dia. Wali maknanya apa? Penjaga. Tetapi kalau duduk jauh dengan mak bapak, anak-anak pula masih kecil, maka di situ kita semua boleh setuju bahawa keadaan dia tidaklah kondusif, kita kata, atau keadaan dia tidaklah seperti mana yang sepatutnya. Kerana akan ada ruang bahaya, gangguan-gangguan, sedangkan dia tidak ada perlindungan. Dan siapakah yang akan melindungi kaum wanita daripada bahaya lelaki-lelaki yang fasik? Kerana bukan walinya menjaga keselamatan dan maruah dia. Jadi apa yang dapat saya katakan, andainya dapat tinggal dekat dengan ibu bapa atau saudara mara, maka itu lebih bagus dan selamat. Tetapi kalau terpaksalah. Tetapi dalam masa yang sama, perlulah mengambil langkah-langkah untuk elak daripada fitnah, jaga keselamatan diri dan sebagainya.